Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergi ke taman, memetik melati, harum baunya, menenangkan jiwa. Ilmu disampaikan, penuh dedikasi, membentuk insan, berguna sentiasa. Saya, Nur Amalina binti Khairul Anwar, pelajar PPISMP ambilan Ogos 2025-2026 dari kelas Bahasa Melayu A. Baiklah, hari ini saya akan membuat pembentangan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan dalam Membentuk Guru Berjiwa Pendidik. Saya juga akan menghuraikan 3 aspirasi murid yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir dan akhir sekali etika dan kerohanian. Seterusnya, saya juga akan mengaitkan tentang peranan sasiah dan kompetensi guru dalam usaha untuk memartabatkan profesi perguruan yang berpandukan dari pentaksiran berterusan tugasan 3 yang lalu. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian pengenalan. Hadirin dan hadirat sekalian, tahukah anda pendidikan ini merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah negara kerana melalui sistem pendidikan yang berkualiti, kita dapat melahirkan model insan yang berpengetahuan, berkemahiran serta berakhlak mulia. Sehubungan dengan itu, menurut Kementerian Pendidikan KPM 2013, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 hingga 2025 telah diperkenalkan sebagai satu pelan transformasi pendidikan negara. Pelan ini dirangka bagi memastikan sistem pendidikan negara ini mampu untuk melahirkan generasi yang kompeten serta mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya, PPPM ini menekankan pembangunan murid secara menyeluruh melalui 6 aspirasi utama, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, dan akhir sekali, identiti nasional. Keenam elemen ini penting kerana ia memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah turut memiliki kemahiran insaniah serta nilai moral yang tinggi. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, keperluan terhadap murid yang seimbang ini menjadi semakin penting kerana dunia kini memerlukan individu yang bukan sahaja bijak tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta mempunyai jati diri yang kukuh. Oleh itu, dalam usaha untuk merealisasikan aspirasi pendidikan ini, guru sangat memainkan peranan yang penting sebagai ejen perubahan dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana guru bukan sahaja berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, malah turut berperanan untuk membentuk sasiah, nilai dan kepribadian murid melalui interaksi harian. Selain itu, peranan guru juga melangkaui bilik darjah apabila mereka turut terlibat dalam aktiviti co-curriculum yang membantu untuk membentuk kemahiran sosial, kepimpinan dan disiplin murid. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan aspirasi yang pertama, iaitu pengetahuan. Seperti yang semua sedia maklum, pengetahuan ini merupakan salah satu aspirasi utama yang ditekankan dalam PPPM bagi memastikan setiap murid memperoleh asas ilmu yang kukuh dalam pelbagai bidang pembelajaran. Penguasaan pengetahuan ini merangkumi kemahiran literasi, numerasi serta kefahaman terhadap konsep-konsep penting dalam setiap mata pelajaran seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Baiklah, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 2013, sistem pendidikan perlu memastikan murid bukan sahaja menguasai ilmu secara asas tetapi juga mampu untuk memahami serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian.
Hal ini kerana ilmu pengetahuan menjadi asas kepada pembangunan intelektual seseorang individu serta memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan berdaya saing. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa pengetahuan bukan sahaja penting untuk kecemerlangan akademik tetapi juga untuk membentuk individu yang mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, pengetahuan yang bermakna ialah pengetahuan yang boleh digunakan dalam situasi yang sebenar dan bukan sekadar untuk menjawab soalan peperiksaan sahaja. Sebagai contoh, murid yang memahami konsep matematik bukan sahaja mampu untuk menjawab soalan peperiksaan, tapi juga dapat mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam pengurusan kewangan harian seperti mengira, perbelanjaan dan merancang bajet harian. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pembelajaran yang berkesan berlaku apabila murid itu dapat menghubungkan teori yang dipelajari dengan situasi yang sebenar. Jadi, hadirin dan hadirat sekalian, kesannya murid itu akan lebih memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam serta dapat menggunakannya dalam pelbagai situasi kehidupan. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan aspirasi yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Baiklah, kemahiran berfikir ini merupakan salah satu aspirasi penting yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 hingga 2025 yang telah menekankan keupayaan murid untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat ini, murid bukan sahaja perlu untuk menguasai pengetahuan asas, tetapi juga mereka perlu mempunyai keupayaan untuk menganalisis maklumat, membuat penilaian serta menyelesaikan masalah secara rasional dan sistematik. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan di Malaysia telah memberi penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT supaya murid ini mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi sebenar. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pada tahun 2013, kemahiran berfikir ini merupakan elemen yang penting dalam melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat global serta berupaya untuk menghadapi cabaran dunia masa kini. Hal ini kerana kemahiran berfikir bukan sahaja penting dalam konteks akademik, malah turut digunakan dalam kehidupan seharian seperti membuat keputusan menyelesaikan konflik serta berfikir secara rasional dalam menghadapi pelbagai cabaran dan membentuk individu yang berdaya saing serta mampu untuk menyesuaikan diri mereka dengan perubahan semasa. Seterusnya, kemahiran berfikir ini dapat dipupuk melalui pelbagai aktiviti pembelajaran yang melibatkan penglibatan aktif murid dalam bilik darjah. Antaranya ialah melalui aktiviti perbincangan kumpulan di mana murid diberi peluang untuk bertukar idea dan berkongsi pandangan serta mempertahankan hujah masing-masing berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Sebagai contoh, dalam perbincangan berkaitan isu semasa seperti keselamatan cyber di Malaysia, murid ini perlu memberikan pendapat serta mencadangkan beberapa langkah penyelesaian. Jadi, melalui aktiviti ini, ia dapat membantu murid untuk berfikir secara kritis serta meningkatkan keyakinan mereka dalam menyuarakan sesuatu pendapat. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang berasaskan projek atau project-based learning juga merupakan salah satu kaedah yang berkesan dalam meningkatkan kemahiran berfikir murid. Menurut Hassan, 2017, pendekatan ini dapat membantu murid untuk menghubungkan teori dengan situasi yang sebenar melalui proses mengumpul maklumat, menganalisis data serta mencadangkan penyelesaian terhadap suatu masalah tersebut. Namun demikian, terdapat juga cabaran dalam pelaksanaannya seperti kekangan masa dan tahap kesediaan guru.
Oleh itu, sebagai seorang guru, kita perlu merancang strategi pengajaran dengan teliti agar pendekatan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai objektif pembelajaran. Selain itu, aktiviti seperti perbahasan dan debat juga dapat membantu untuk mengembangkan kemahiran berfikir murid. Melalui aktiviti ini, murid perlu menilai sesuatu isu daripada pelbagai perspektif sebelum untuk mengemukakan pendapat mereka. Mereka juga perlu menyokong hujah dengan bukti yang relevan sekaligus meningkatkan kemahiran berfikir secara analitikal. Dari sudut implikasi, kemahiran berfikir ini dapat membantu murid untuk menjadi lebih berdikari dalam pembelajaran kerana mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada guru. Selain itu, murid juga akan menjadi lebih berani untuk menyuarakan pandangan serta pendapat untuk membantu membuat keputusan dengan lebih matang. Dalam konteks co-curriculum, kemahiran ini dapat dilihat melalui aktiviti seperti debat, forum dan pertandingan inovasi. Di samping itu, gurulah memainkan peranan penting sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan terbuka dan memberi ruang kepada murid untuk berfikir sejenak. Kesannya, murid ini akan menjadi lebih kreatif, yakin dan mampu untuk berfikir secara kritis dalam pelbagai situasi. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan aspirasi yang ketiga, iaitu etika dan kerohanian. Baiklah, hadirin hadirat sekalian, aspirasi ini merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem pendidikan Malaysia kerana pendidikan itu bukan sahaja bertujuan untuk melahirkan individu yang berilmu tapi juga individu yang mempunyai nilai moral serta akhlak yang tinggi. Etika dan kerohanian merujuk kepada pembentukan sahsiah, nilai murni serta kepribadian yang baik dalam diri seseorang murid. Menurut Zainuddin Pendidikan, abad ke-21 menekankan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pembentukan sahsiah bagi melahirkan individu yang holistik yang memastikan murid ini mampu menjadi individu yang bertanggungjawab serta dapat menghormati orang lain. Seterusnya, guru perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sahsiah murid kerana mereka ini sering dijadikan contoh kepada pelajar. Tingkah laku guru dalam kehidupan seharian akan menjadi pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan sikap murid itu sendiri. Oleh itu, guru perlu menunjukkan sikap yang baik seperti jujur, amanah, bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Selain itu, nilai moral juga boleh diterapkan melalui aktiviti seperti perbincangan, penceritaan dan simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hadirin hadirat sekalian, dari sudut implikasi pula, murid yang mempunyai nilai moral yang lebih tinggi akan berdisiplin dan mampu untuk berinteraksi dengan baik dalam kalangan masyarakat. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan peranan sahsiah dan kompetensi guru. Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat penting dalam pembangunan negara kerana guru ini berperanan membentuk generasi masa hadapan. Sahsiah guru pula merujuk kepada nilai dan kepribadian yang telah ditunjukkan oleh guru seperti yang sedia saya maklum, amanah, sabar dan bertanggungjawab. Hal ini penting kerana guru sering dijadikan contoh kepada murid dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, kompetensi guru juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana kompetensi ini merangkumi penguasaan ilmu, kemahiran pedagogi serta penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi seperti multimedia dan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan minat murid. Oleh itu, guru haruslah sentiasa meningkatkan tahap profesionalisme melalui pembelajaran yang berterusan.
Akhir sekali, apa yang saya dapat simpulkan di sini bahawa aspirasi murid yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memainkan peranan yang penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti, berdaya saing. Hal ini kerana aspirasi seperti pengetahuan, kemahiran berfikir, serta etika dan kerohanian merupakan elemen yang penting dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sahsiah. Walau bagaimanapun, kejayaan dalam merealisasikan aspirasi ini sangat bergantung kepada peranan guru sebagai ejen perubahan dalam sistem pendidikan. Oleh itu, setiap guru perlu mempunyai sahsiah yang terpuji kerana kompetensi profesional yang tinggi mampu untuk melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta mampu untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana setia mendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.